Nasi kerabu, sik dagang. Alright. Oh, ni lauk-lauk dia banyaknya. Saya nak order nasi kerabu, daging bakar. Lepas tu dengan solok lada ni macam best je. Satu cukup. Lauk apa lagi yang best? Bagi dua-dua. Alright, thank you. Alright. Oi, kepala dulu. Okay. Hari tu aku makan nasi kerabu, dia orang cakap kena makan pakai tangan, bau sedap. Gaul-gaul macam biasa. Kali ni aku ambil solok lada. Tapi dia orang cakap lagi sedap kalau kerupuk ni dia macam ni. Nasi kerabu, nasi dagang ni, dia banyak lauk tadi. Aku pun tak tahu nak pilih lauk yang mana satu. Tapi so far semua sedap lah. Ui, ni macam menarik. Ambil lah roti Arab dengan kuah kambing. Gulai kawah kambing. Gulai kawah kambing, boleh lah. Alright, terima kasih. Kat sini sarapan pagi dia meriah, sarapan tengah hari pun meriah. Tapi aku perasan kat sini ada kopi Tiga Negeri. Aku tak tahu apa beza dia, nanti aku try. Bang, ni kopi Tiga Negeri Ada beza rasa Tiga-tiga? Okay. Alright, terima kasih. Ini Perak, ini Kedah, ini Johor. Perak. Okay. Kedah. Kedah macam nice lagi. Perak ni macam pahit sikit. Johor. Kedah ni dia manis. Perak ni pahit sikit. Coffee lover suka kot. Johor ni balance. Semua pelusuk dunia boleh minum rasanya. Boleh lah ambil kepala satu. Macam best. Ni air bukit kiranya daripada bukit ke? Dia macam. Oh, sini bahagian asam pedas kan? Sini salai. Oh wow. Ini masak lemak. Okey, terima kasih. Itik daging ayam. Itik lah. Bahagian kepala tapi dipotong separuh. Dia cakap ikan patin ni daripada air bukit, bukan daripada sungai, bukan daripada kolam. Tapi yang betul-betul sedap lah. Dia rasa dia manis. Rasa tempoyak ada tu manis. Aku pun tak tahu nak explain macam mana. Sebab aku bukannya food reviewer. Aku just bagi tahu apa yang aku tahu je. Syat. Bismillah. Best lah rasa salai dia. Macam mana nak explain? Tahap kepedasan medium. Tapi tempat ni dia baru buka. Dulu dekat Shah Alam, sekarang ada dekat Serdang, Maap Serdang. Betul-betul dekat sebelah G2G Animal Garden. So lepas ni aku rasa aku nak pergi sana. Jom pergi zoo.